Selamat kembali semua. Pernah tak anda terfikir apa yang akan jadi bila kerakusan dunia korporat yang tak ada belas kasihan bertemu dengan kuasa gaib yang betul-betul menakutkan? Hari ini, kita akan selami kisah perebutan kuasa syarikat Cemerlang Venture yang akhirnya melepaskan kuasa syaitan yang sebenar. Semuanya bermula dengan satu mesej ringkas tapi sangat menyeramkan. Aku tahu semua pasal kau. Ini bukan ugutan biasa tau. Ia satu serangan psikologi terus ke jantung pewaris syarikat tu, Sofia. Ini petanda awal yang pertarungan kali ini bukan setakat untuk bilik mesyuarat, tapi juga untuk jiwa dia. Dan watak utama kita dalam cerita ni ialah Sofia. Sebagai pewaris baru Cemerlang Venture, sepatutnya dia tengah sibuk nak sambung legasi arwah ayah dia. Tapi sebaliknya, kematian ayahnya tu seolah-olah membuka satu pintu. Pintu kepada entiti gelap yang mula memburu dia dan mengubah warisan yang patut dibanggakan tu jadi satu mimpi negeri. Bila gangguan-gangguan gaib ni dah makin menjadi-jadi, dah bukan setakat bunyi-bunyi je, tapi dah mula ada sentuhan fizikal dan makin mengancam, keluarga Sofia dah tak ada pilihan lain. Dalam keadaan terdesak, mereka hubungi pakar alam gaib, Syah dan ayahnya, sebagai harapan terakhir mereka menentang kejahatan yang tak nampak di mata ni. Serangan-serangan ni pula, ia bukan rawak tau. Semuanya berlaku di tempat yang sama, pejabat arwah ayah dia, iaitu pusat empayar korporat mereka. Ini petunjuk pertama kita yang kuasa gaib yang tengah ganggu Sofia ni ada kepentingan langsung dalam syarikat tu. Persoalannya, kenapa? Okey, untuk kita faham betul-betul betapa bahayanya ancaman yang Sofia hadapi ni, kita kena tengok dulu mangsa pertama dalam kisah ni. Cerita dia mendedahkan harga sebenar bila seseorang tu buat perjanjian dengan syaitan. Dan harganya jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita boleh bayangkan. Perjalanan Rahim menuju kehancuran bermula dengan hanya satu benda. Dia nakkan kuasa. Mula-mula dia dapatkan tangkal daripada seorang bomoh. Tapi tangkal tu gagal teruk. Sebab dah terlalu terdesak, dia patah balik dan buat satu perjanjian baru. Tapi kali ini bukan dengan bomoh tu. Perjanjian tu dibuat dengan satu entiti yang jauh lebih gelap. Dan akibatnya, kematian yang sangat ganas yang dia lakukan pada diri sendiri. Ini bukti yang jelas, kita bukan berdepan dengan hantu-hantu biasa. Kuasa yang sedang kita bicarakan ni mampu mengawal fizikal mangsanya, memaksa mereka melakukan keganasan yang tak terfikir di akal ke atas diri mereka sendiri. Ancaman terhadap Sofia ni, ia nyata dan boleh membawa maut. Kematian Rahim ni menimbulkan satu persoalan yang sangat penting. Kuasa jenis apa yang sampai menuntut bayaran yang begitu dahsyat? Cerita ni bukan lagi sekadar pasal nak takut-takutkan Sofia. Ia tentang satu perjanjian yang perlukan bayaran. Dan nasib Rahim tu seolah-olah bayangan gelam tentang apa yang mungkin menanti di hadapan. Jadi, entiti gaib ni rupa-rupanya cuma senjata. Sekarang jom kita dedahkan dalang sebenar yang memegang senjata tu. Manusia-manusia yang didorong oleh ketamakan. Rupa-rupanya ancaman terbesar untuk Sofia bukan datang dari alam lain, tapi dari bilik mesyuaratnya sendiri. 3 keluarga berpakat menggunakan anak-anak mereka sebagai buah catur dalam satu permainan kejam untuk merampas syarikat tu daripada Sofia. Jaringan konspirasi ni memang agak rumit. Kita ada keluarga Halim, keluarga Kasim dan keluarga Murad. Masing-masing ada watak utama dan agenda tersendiri. Walaupun cara mereka mungkin berbeza sikit, ada yang nak sabotaj, ada yang nak ambil alih, tapi matlamat akhir mereka semua sama, singkirkan Sofia. Dan dekat sinilah kedua-dua ancaman ni bercantum. Geng-geng korporat ni dah tak main taktik bisnes je. Sekarang, mereka secara aktif upah kuasa gaib yang sama yang telah membunuh Rahim. Dunia korporat dan dunia syaitan kini bekerjasama. Bila perikatan ni dah termeterai, kedua-dua dunia ni dah tak boleh berjalan seiring lagi. Mereka akhirnya bertembung dalam satu pertembungan yang ganas dan meletakkan semua orang dalam bahaya besar. Pihak konspirator manusia ni tak tunggu lama. Mereka terus buat langkah mereka. Sofia diperangkap dan berjaya diculik, meletakkan nyawa dia dalam bahaya fizikal yang serta-merta. Dan pada waktu yang sama Sofia diculik, Syah dan ayahnya pula melancarkan serangan balas di ibu pejabat syarikat. Di sinilah mereka berdepan secara langsung dengan kuasa syaitan tu, berlawan bukan sahaja dengan entiti utama tu, tapi juga dengan pahlawan-pahlawan gaib yang diserunya.
Walaupun dah dilawan, entiti tu tunjukkan yang dia dah berakar umbi dalam syarikat tu. Dia mengundur buat sementara waktu, tapi bukan sebelum ditinggalkan satu janji yang menyeramkan. Kita akan berjumpa lagi. Ini bermakna pertarungan ni masih jauh daripada tamat. Okey, sekarang semua kad dah ada atas meja. Kita dah kenal siapa lawan siapa. Pertarungan sebenar untuk nyawa, jiwa dan syarikat Sofia baru sahaja nak bermula. Jadi, keadaan Sofia sekarang memang sangat genting. Dia dikepung dari semua arah. Secara fizikal, dia ditawan oleh musuh-musuh korporatnya. Pada masa yang sama, dari alam lain, bomoh dan kuasa gaib tu sedang memburunya tanpa henti. Tapi kan, di tengah-tengah semua pengkhianatan dan kegelapan ni, tiba-tiba muncul satu sinaran harapan. Rakan sekerjanya yang setia, Asad, berjaya menemuinya. Ini bukti yang walaupun dalam keadaan paling teruk sekalipun, kesetiaan tu masih wujud. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang tergantung. Dengan musuh dari dunia manusia dan dunia syaitan yang semakin menghimpit, adakah Sofia masih ada peluang untuk selamat? Ataupun nasibnya sebenarnya sudah pun termeterai?